Hai, have a nice day. Pemasangan kabinet sebelum puasa. Jadi ini adalah kabinet aluminium diolak lempit banting. So untuk projek kitchen kali ini menggunakan 4G glass design warna dark grey dengan frame aluminium warna silver lah. So customer kali ini buat kabinet untuk bahagian sebelah sini dan bahagian sebelah atas, dan untuk concrete tabletop by owner sendirilah. Dan dekat sini ada satu elevator rack untuk sebelah kiri dan elevator dish rack untuk sebelah kanan. Jadi sebabkan depannya ada tingkap, sini adalah area sinki. So dekat sini adalah ruang untuk customer kita liftkan dia punya spice semua ke bawah, dan juga dekat sini dia akan liftkan dia punya pinggan dan cawan lah. Okay, so untuk pemasangan kali ini dia berjalan petang agak lewat sebab tadi tim saya pergi ke KL untuk defect. So sekarang dah pukul 7.35 macam tu, dan sekarang saya masih lagi berada kat site untuk monitor dan check untuk installation pada petang ni. Jadi sekarang saya bersama installer saya, mereka tengah makan, saya pun nak makan juga kat situ. Jadi untuk anda yang nak buat kitchen kabinet aluminium, anda nak kena make sure dapatkan consultation dulu supaya renovation anda untuk bangun kitchen berjalan dengan lancar, dan supaya anda punya kedudukan di kabinet ni mengikut seperti apa yang anda inginkan. Dan untuk dapatkan quotation, consultation untuk kitchen kabinet aluminium, anda boleh contact saya ataupun mana-mana sahaja wakil dan kitchen yang berdekatan dengan anda. Jadi ingat, untuk buat kitchen kabinet, make sure gunakan material aluminium yang tahan daripada air, yang tahan daripada air, dan anda tidak perlu lagi invest 2 kali pada masa akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.